Suami ni, ya Allah, paling senang kita nak handle. Percayalah sahabat. Jangan menjawab dengan suami. Bila kita tak menjawab dengan suami, sebenarnya itulah kesabaran yang buatkan hati kita redha dengan perangai suami, maka bahagia akan hadir. Itu je jawapan. Diam bukan diam kosong. Di saat kita tak puas hati dengan perangai suami, banyakkan istighfar. Astaghfirullah, sombongnya aku ya Allah. Astaghfirullah, berdosa aku lawan suami aku ya Allah. Astaghfirullah, aku nak syurga, tetapi aku jadi manusia yang sangat sombong bila aku melawan suami aku. Aku jaga aurat, aku jaga solat, aku baca Quran, aku pergi majlis fardu ain, aku duduk majlis tauhid lah tasawuf, tapi masih lawan suami. Kau ingat kau dapat syurga? Tak dapat sahabat. Tak dapat. Engkau duduklah segala bapa majlis ilmu, selagi kau menjawab dengan suami kau, tak kiralah suami kau tu gaji besar ke gaji kecil ke, kaya ke miskin ke, handsome ke tak handsome ke, comel ke tak comel ke, gendut ke tak gendut ke, selagi kau jawab suami kau, selagi itulah habis. Tak ada. Tak ada sahabat. Itu jawapan dia. Ya. Nanti kita kena ingat, bila kita pilih berdiam, orang yang banyak berdiam, orang yang sabar, kita lupa innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang sabar. Di saat aku nak makan kegemaran aku, tetapi aku fikir tak apalah, aku utamakan suami aku, rupanya Allah beri kebahagiaan dalam diri aku. Sebenarnya sahabat, sebenarnya ya, saya duduk, saya fikir balik, aku ni, suami ni kunci syurga, tapi aku ni asyik buat benda yang dia sedih. Macam mana aku nak masuk syurga? Suami sedih, dia tak cakap dekat social media, I sedih hari ni, isteri I lukakan hati I. Tak ada sahabat. Tapi kita perempuan, nasib aku malam dapat suami macam ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sombong dengan Allah sahabat. Kita sebagai pasangan sepatutnya saling bekerjasama. Bila suami tadi buat benda yang kita tak suka, kita sedih dengan perangai suami. Dalam sedih tu tadi kita pergi, abang sayang minta maaf ya, abang sayang buat abang sedih. Suami terkejut, aku buat dia sedih, dia minta maaf kat aku. Suami akan mula belajar. Sebab itu kita kena jadi cermin yang baik kepada pasangan kita sahabat. Ya, kita kena ingat, ya, kita kena jadi pasangan yang baik. Pasangan yang baik datang dengan hati yang baik. Ustazah, bukan mudah nak sabar. Benar, bukan mudah nak sabar. Tetapi orang yang pilih sabar tadi, Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Suami nak isteri baik, insya-Allah suami akan jadi baik bila isteri mempertahankan kebaikan tadi. Ya, isteri jaga aib suami, isteri jaga maruah suami. Suami pesan ini, isteri buat. Okey ustazah, macam mana pula? Saya dah buat saya dah buat semua dah. Saya jaga solat, saya buat baik, saya masak, tapi suami saya ni, dia tak solat. Dia tak solat, itu dia dengan Allah. Sekarang yang nak ke syurga itu engkau. Yang kau nak sibuk dengan perangai dia, kenapa? Engkau sibukkan dengan perangai kau, betul tak? Sibukkan dengan perangai kau. Engkau nak ke syurga sahabat. Engkau nak ke syurga. Jangan terkesan dengan kekurangan suami. Jangan terkesan dengan perangai tak elok suami. Engkau yang nak ke syurga.